Kau terkejut gila. Tapi betul, sekarang ni ada orang kat dunia yang kulitnya boleh keras macam batu, jadi kayu atau tumbuh tanduk. Dan ni bukan cerita seram sial. Ni sindrom perubatan yang betul-betul wujud. Bayangkan, kulit kau mula mengeras dan bersisik macam ikan atau reptilia. Kau bangun tidur, tenung cermin, tiba-tiba ada raksasa filem seram pandang balik kat kau. Sial betul. Benda ni panggil ichthyosis. Bentuk paling teruk boleh buat orang jadi mutan betul, dengan kulit keras warna kelabu, tebal beberapa milimeter, yang retak dan berdarah setiap kali bergerak. Orang yang ada sindrom ni tak boleh kelip mata elok-elok, sebab kelopak mata terbalik keluar dek kulit tebal gila. Bibir pula meregang jadi senyuman seram macam raksasa. Sial. Baby yang kena teruk lahir dalam selaput tebal berkilat, macam plastik pembalut yang akan retak lepas beberapa hari, tinggalkan isi merah berdarah kat bawah. Fucked up gila. Kebanyakan baby cam ni tak hidup sampai seminggu pun, sebab kulit neraka ni buat semua air dalam badan di orang tersejat terus kering kontang hidup-hidup. Bodoh betul. Bayangkanlah kau hidup macam tu sepanjang hayat, hari-hari kena sapu krim dengan minyak kat seluruh badan berjam-jam, semata nak lembutkan kulit sikit, baru boleh gerak tanpa sakit gila babi. Sekarang, paling celaka sekali, ada jenis sindrom ni yang terlampau jarang, cuma beberapa puluh orang je kat dunia, dan saintis sampai sekarang tak tahu nak rawat macam mana, cuma boleh legakan simptom je. G-leg. Memang gila babi, tapi ada satu sindrom di mana otot dengan ligamen kau betul-betul jadi tulang dan kau perlahan-lahan jadi patung hidup, tak boleh bergerak langsung. Nama dia fibroid dysplasia, dan ini sumpahan paling bangsat. Apa-apa cedera pun, cucuk jarum ke, lebam ke, boleh trigger proses penulangan, dan kat tempat cedera tu, tumbuh pula tulang baru punya sial. Kau jatuh, bahu terhantuk, 2-3 minggu lepas tu, bahu kau terus kejung satu posisi sampai mampus, sebab otot dah jadi tulang keras kejung. Orang yang kena sindrom ni perlahan-lahan hilang upaya bergerak. Mula-mula tengkuk keras, tangan, belakang badan, seluruh badan jadi macam kepompong tulang, tak boleh gerak dari dalam. Yang paling celaka babi sial, doktor tak boleh buang tulang-tulang ni dengan pembedahan, sebab apa-apa pembedahan akan trigger lagi banyak penulangan dan orang tu akan makin terkunci mati, macam terperangkap. Menjelang umur 30 tahun, kebanyakan orang dengan sindrom ni hilang terus mobiliti dan betul-betul beku dalam posisi penulangan terakhir tu, macam patung hidup. Bayangkanlah, kau tak boleh buka mulut sebab rahang dah bercantum dengan tengkorak, tak boleh paling kepala, nak bengkokkan tangan atau nak tarik nafas dalam-dalam pun tak boleh, sebab tulang rusuk dah jadi korset keras sial. Dan benda ni memang tak ada ubat punya bangang. Kat dunia ni cuma ada sekitar 800 orang je yang kena sindrom ni, dan setiap seorang dari diorang perlahan-lahan jadi patung hidup dengan akal yang waras dalam badan batu celaka tu. Gila babi betul, ada orang kulit dia tumbuh macam kulit pokok. Benda sial ni boleh jadi sampai 2-3 kilogram dekat tangan dan kaki dia. Ini dipanggil epidermal dysplasia disebabkan virus HPV. Virus ni kat orang biasa buat ketuat je, tapi pada orang malang macam dia ni, kulit jadi teruk macam pokok, sampai besar tangan pula tu. Kes paling famous, ada orang Indonesia nama Dede. Tangan dan kaki dia tumbuh ketuat coklat, berat lebih 6 kilogram. Dia ni memang betul-betul nampak macam manusia pokok dalam cerita dongeng. Ketuat ni, dia tumbuh tak berhenti langsung, macam kuku atau rambut. Kalau tak dibuang selalu, habis semua anggota badan tertutup, tangan pun jadi kaku macam kayu sial, tak boleh pakai. Doktor dah bedah buang ketuat tu, lebih 9 kilogram dalam satu operasi. Tapi lepas setahun je, tumbuh balik, sebab virus bangsat tu kekal dalam badan, memang tak boleh dibunuh. Orang dengan sindrom celaka ni, tak boleh buat kerja pakai tangan, nak jalan pun susah, nak pegang sudu pun susah. Ketuat bangang ni betul-betul keras macam kulit kayu, asyik merekah dan berdarah je selalu. Yang paling babi sekali ketuat-ketuat ni sebenarnya ketuat raksasa. Sebab mutasi sistem imun, dia tumbuh tak terkawal, terus jadi struktur tanduk yang keras gila. Kat dunia ni ada cuma beberapa kerat je yang dapat kes teruk macam ni. Dan semua tu kena bedah buang ketuat setiap beberapa bulan, kalau tak, diorang memang akan jadi macam pokok hidup gila. Jilik betul aku terkejut bila tahu kadang-kadang alam ni boleh tumbuhkan tanduk betul-betul kat muka atau kepala manusia. Ini bukan main-main, tapi fenomena perubatan real sial. Tanduk kulit ni, ketumbuhan kon keratin, benda sama yang buat kuku dengan rambut kau tu, tapi dia tumbuh menegak dan boleh capai 20 cm panjang. Weh. Selalunya tanduk ni tumbuh kat muka orang tua, especially dahi, hidung atau telinga, buat atuk-atuk biasa jadi macam watak seram zaman dulu, seram gila babi. Kes paling famous, nenek Cina nama Liang Xihua, ada tanduk tumbuh dari kepala dia, panjang 13 cm. Dia nampak macam unicorn betul, tapi yang seram sejuk nak mampus. Tanduk ni selalu tak bahaya sangat, tapi dalam lebih kurang 40% kes, ada kanser kulit menyorok kat bawah dia. Jadi ni bukan setakat huduh je, tapi boleh bawa maut celaka.
Tanduk tu tumbuh perlahan-lahan, bertahun-tahun. Mula-mula orang tak perasan benjolan kecil tu pun. Lepas tu tiba-tiba sedar ada tanduk terpacak kat muka. Dah tak boleh sorok dah. Buang dia secara pembedahan, potong sekali dengan pangkal dia. Tapi kalau pangkal tanduk tu masuk dalam kulit, lepas operator mesti tinggal parut besar gedabak. Lepas tu boleh tumbuh balik sial. Bayangkan kau bangun tidur satu hari, sekali ada tanduk keras menjulur keluar dari dahi kau. Lepas tu semua orang keliling pandang kau macam mutan dari filem seram. Ini mimpi ngeri celaka. Kau mesti terkejut beruk. Tapi ada satu penyakit sial ni, orang tak boleh keluar matahari langsung sebab kulit dorang boleh terbakar melepuh dalam beberapa minit je. Penyakit ni nama dia porfiria, setan. Dulu, zaman pertengahan, orang ingat pesakit ni Pontianak betul-betul sebab dorang elak matahari, gigi merah, kulit pucat macam mayat. Memang kena bunuhlah jawabnya. Dengan penyakit ni, porfirin terkumpul dalam badan, beng. Kulit jadi sensitif nak mampus dengan UV sampai jalan sekejap bawah matahari pun boleh melecur tahap 3, sial. Lama-kelamaan, bibir dan gusi pesakit akan mengecut, terkoyak sampai nampak gigi, buat efek taring Pontianak. Gigi dorang pun akan jadi merah sebab porfirin tu menimbun. Paling celaka sekali, ada jenis porfiria yang buat telinga dengan hidung jadi tajam, kulit pula menipis gila sampai nampak semua urat, sebiji macam jembalang dalam cerita dongeng. Orang dengan sindrom ni memang terpaksa hidup macam Pontianak dalam filem, bodoh, tidur siang, keluar malam buta je, pakai baju tebal tutup habis, elak semua cahaya terang, lampu pun tak boleh tengok. Kalau dah tahap kronik, jari-jari boleh cacat teruk, bengkok sampai jadi macam kuku cakar sebab tisu rosak, kulit pula penuh parut dan kudis yang takkan sembuh berbulan-bulan, sial. Dan cuba kau bayangkan, bangsat, penyakit ni tak boleh sembuh langsung. Satu-satunya yang doktor boleh buat cuma bagi ubat tahan sakit dan suruh jangan keluar rumah siang hari. Memang hidup kau jadi macam neraka Pontianak. Jom subscribe channel ni, Con Film kau terkejut beruk lagi.